Assalamualaikum, apa khabar semua? Kita baca Yatus Sabah Jilid 1A. Tajuk Keinginan Nabi SAW meninggalkan dakwah. Ini kisah sahabat, kisah Nabi SAW ni panjang sikit tuan ni. Kita buat dua peringkat lah, dua bab lah, InsyaAllah tu ni. Keinginan Nabi SAW meninggalkan dakwah. Keinginan Nabi SAW meninggalkan dakwah. Sayyidina Aqil bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata bahawa orang-orang Quraisy datang berjumpa Abu Talib. Hadis sempurna akan datang dalam bab menanggung susah payah di jalan Allah SWT. Lalu dinyatakan bahawa Abu Talib berkata kepada Nabi SAW, "Wahai anak saudaraku, demi Allah sepanjang pengetahuanku, kamu selalulah taat kepadaku. Sesungguhnya kamu terdatang dan mereka mengatakan bahawa kamu telah pergi ke Kaabah dan tempat mereka berkumpul, dan kamu telah mengatakan sesuatu yang menyakiti mereka. Apa dapat kamu jika kamu berhenti daripada melakukan demikian?" Lalu baginda SAW mengangkat pandangannya ke langit sambil berkata, "Demi Allah, aku tidak boleh meninggalkan tugas yang aku diutuskan melakukannya. Sebagaimana sesiapa daripada kamu tidak mampu untuk mengambil penyalaan api dan dari matahari itu." Dan melihat Baihaqi rahmatullahi boleh berkata, sungguhnya Abu Talib telah berkata kepada Nabi SAW, "Sungguhnya kaum datang kepadaku dan berkata itu dan ini tentang kamu. Kesiankanlah daku dan diri kamu sendiri, dan janganlah bebankan daku dengan sesuatu yang aku sendiri serta kamu juga tidak mampu untuk menanggungnya. Berhentilah daripada mengatakan sesuatu yang kamu tidak suka. Dan antara itu baginda SAW menyangka pandangan pakciknya terhadapnya sudah berubah dan dia tidak lagi membelanya, malah akan menyerahkannya kepada kaumnya, dan pakciknya tidak lagi mampu mempertahankannya. Lalu baginda SAW bersabda, "Pakcik, jika diletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, sama sekali aku tidak akan meninggalkan urusan dakwah ini sehingga Allah telah menjadikan agama ini menang, atau aku yang binasa dalam melaksanakannya." Sambil air mata mengenangi mata baginda SAW, dan baginda SAW menangis. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu berkata bahawa pada satu hari orang-orang Quraisy telah berkumpul lalu berkata, "Kamu perhatikanlah dan dapatkanlah seseorang yang paling mahir untuk tentang sihir, nujum dan juga syair, dan suruhlah dia pergi kepada lelaki itu, yakni Nabi SAW, yang telah memecah belahkan kesatuan kita, memporak-porandakan urusan kita dan mengalihkan agama kita. Maka hendaklah dia katakanlah sesuatu kepadanya, kemudian dia perhatikan apakah jawabannya." Orang ramai berkata bahawa kami tidak mengetahui siapa yang lebih baik untuk menjalankan tugas itu selain Utbah bin Rabi'ah. Maka pun
mereka semua berkata, kamulah orang yang kamulah wahai kamulah orangnya wahai Abu Walid. Kamulah orangnya wahai Abu Walid. Lalu Utbah pun pergi berjumpa Nabi SAW dan berkata, apakah kamu lebih baik atau Abdullah? Rasulullah SAW mendiamkan diri. Utbah bertanya lagi, apakah kamu lebih baik atau Muttalib? Rasulullah SAW tak mendiamkan diri. Utbah berkata lagi, jika kamu menyangka bahawa mereka itu lebih baik daripada kamu, maka mereka sungguhnya telah menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu telah memburukkannya. Jika kamu menyangka bahawa kamu lebih baik daripada mereka dan maka sekarang katakanlah agar kami dapat mendengar kata-kata kamu sendiri. Sungguhnya demi Allah kami tidak dapati. Sesungguhnya demi Allah kami tidak dapati mana-mana pemuda yang membawa sial kepada kaumnya sendiri lebih daripada kamu. Kamu telah memecah belahkan kami, telah memporak-porandakan urusan kami dan memburuk-burukkan agama kami. Kamu juga telah mempermalukan kami sehingga telah tersebar masyhur dalam kalangan orang-orang Arab bahawa dalam kalangan orang Quraisy ada tukang sihir dan ada tukang nujum. Demi Allah kami hanya menunggu keadaan seumpama teriakan daripada wanita hamil yang hampir bersalin, lalu kami saling berlawan dengan pedang sehingga kami semua membinasakan antara satu sama lain. Wahai lelaki, jika ada keperluan keuangan, maka kami akan kumpulkan harta untuk kamu sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya dalam kalangan Quraisy. Jika kamu inginkan wanita, maka pilihlah mana-mana wanita Quraisy yang kamu inginkan dan kami akan kawinkan kamu walaupun 10 orang wanita. Lalu Rasulullah SAW berkata, apakah kamu telah selesai? Utbah berkata, ya. Lalu Rasulullah SAW mula baca ayat Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kamu yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mahu mendengarkan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya, dan telinga kami ada sumbatan dan mutiara kami, dan ada sumbatan dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sungguhnya kami bekerja pula. Katakanlah bahawasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang
Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, dan mohonlah ampun kepadanya, dan dari kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, iaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Katakanlah, sungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam dua masa, dan kamu adakan sekutu baginya. Yang bersifat demikian itu adalah Rabb semesta alam, dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kukuh di atasnya dan memberikannya, dan dia menentukan pada kadar makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawapan bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian dia menuju kepada pencipta langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku, dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan mewahyukan pada tiap langit urusannya, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami meliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, Aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir menimpa kaum Ad dan Samud. Surah Al-Fusilat ayat 1 hingga 13. InsyaAllah sambung lagi. Assalamualaikum. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua esok.